Hai, Assalamualaikum. Bersama saya tersasul pula. Sebab nervous. Orang besar di sebelah saya. Orang yang besar. Bukan tu. Jasa yang besar dalam hidup saya. Okey. Assalamualaikum, bersama saya lagi Rashid Syekh Abdullah. Baik, kali ini saya berkesempatan mengunjungi. So kalau tengok set kita hari ini lain. Kita berada di Sugam Karnatika, tempat di mana saya cari makan dulu. Dulu tempat saya cari makan, dan kami masih lagi contact each other. Orang yang sangat saya kagum, dan daripada dulu lagi saya cakap salah seorang idola saya dalam orang kata build komuniti seni, kan, untuk mencipta satu komuniti seni, iaitu Sujitra. Okey. Hello Rashid, salam sejahtera. Salam sejahtera. Saya biasa dah panggil Cikgu Rashid. Cikgu Rashid, boleh. Saya pun panggil Cikgu Suji. Biasa macam tu kan. Okey. Terima kasih sebab sudi, dan sudi meminjamkan ruang yang sangat orang kata cantik. Ada stage dekat belakang ni. Dan memang bila orang tengok tempat ni, orang tahu dah ini tempat seni ataupun seni persembahan. Ya, betul. Betul cikgu? Betul. Okey. Kenapa saya nak sangat, daripada dulu lagi saya kagum dengan Sugam Karnatika, manajemen di Sugam Karnatika, penubuhan Sugam Karnatika, sebab saya nampak di mana budak-budak datang Sabtu Ahad untuk belajar seni. Ya. Kenapa? Dan kenapa cikgu buat benda tu, sedangkan yalah Sabtu Ahad orang kadang tu nak pergi berjalan lah apa, kan? Tapi cikgu Sabtu Ahad tu lah nak bagi pendedahan tentang seni dekat budak-budak. Kenapa cikgu buat? Sebab kenapa tu saya tak tahu. Tapi sebab macam dah jadi lumrah hidup saya. Dari kecil memang Sabtu Ahad saya pergi untuk kelas seni. Dari kecil memang ibu bapa kami bertiga, saya dengan adik dua orang. Siapa tu? Sumitra dan Subatra, nama sama-sama je lah. Jadi kita panggil Jimmy Bar tiga-tiga. Jimmy Bar. Sebab Su dengan Tra tu sama, cuma syllable kat tengah tu yang berbeza. So dari Sujitra, Sumitra, Subatra. Kita tiga orang. So dari kecil memang setiap Sabtu dan Ahad ibu bapa kami akan hantar kami untuk kelas muzik, kelas menyanyi. So macam dah jadi biasa kan, macam dalam kehidupan saya tu memang itu perkara yang biasa. Dari kecil memang pergi kelas seni. So bila kita dah dewasa, memang kami tak ambil muzik sebagai kerjaya. Ketiga-tiga orang kami pun kerjaya kami berbeza, tapi muzik memang sebahagian daripada hidup kami. So pada satu usia yang tertentu tu, cikgu kami bagi tahu kami, guru kami lah, dia kata dia bagi tahu, dia kata, why don't you all ajar? Ajarlah apa yang you dah tahu tu. Ajar dekat orang lain? Ajar orang lain lah, ajar. So masa tu saya kat universiti. Masa tu kat mana? Universiti mana? Universiti Malaya. Sekali kita sama. Ya. Okay. Tapi saya tak buat muzik. Tak buat muzik. Masa tu ambil apa? Saya buat kimia gunaan. Orang hebat lah, orang hebat. Taklah, kita belajar so, kimia kan. dalam masa belajar tu, and then buka kelas sendiri? Buka kelas dekat section 12. Dekat-dekat dengan UM. Section 12 kita ambil satu rumah, satu banglo. Lepas tu just Sabtu Ahad kami akan pergi ke sana. Masa tu masih lagi belajar dekat UM? Tak, actually saya baru masih belajar. Masih belajar. Masih belajar. Saya final masa tu. And then adik-adik saya tu baru masuk U. Okay. So lepas tu kami start mengajar pada hujung minggu. Just start kelas menyanyi sahaja. Menyanyi? Sanggidam Sanggidam. Sanggidam Karnatik. Karnatik tu nyanyian dari bahagian selatan India. Selatan India. Kalau dari utara India kita panggil Hindustani. So kami belajar yang selatan India. So is Karnatik. So kami ajar muzik Karnatik yang ada sarigama lah. Memang you akan dengar sarigama pada nisa macam ni. Okay. So lepas tu after certain years, ramai yang tanya kita kenapa ajar nyanyian saja.
ajarlah instrumen, ajarlah tarian, tabla, apa vina violin, kami ada harmonium, sitar, semua ada. So dia kata why don't ajar. So then kita carilah kawan-kawan yang belajar seni tu kan. Dan that's how kami berkembang. Okey. Masa tu tahun bila? Masa mula-mula start mengajar, masa buka kelas. Buka kelas formal 2003. 2003. Lama dah. 2003 kami form company lah, you can say. Tapi sebelum tu dah slowly kita dah start mengajar. So 2003 kita formalize, kita buat macam formal lah dalam macam launch semua kita buat. Start belajar, maksudnya kalau daripada kecil 3 beradik tu, daripada umur berapa? Saya start dalam umur 5 tahun. 5 tahun dah start? Itu yang kata sebati tu. That's why lah. Dekat mana belajar masa tu? Bila saya belajar tu, bila saya start tu saya dekat Kuala Kangsar. Oh, masa tu dekat Kuala Kangsar. Saya dekat Kuala Kangsar, saya tinggal bersama nenek saya. So saya tinggal di Kuala Kangsar. Adik-adik saya tu masa I think Subah belum lahir lagi kot. Dan lepas tu kami datang ke KL, sambung kat sini dengan guru yang lain. So bila saya di Kuala Kangsar memang tak ada cikgu yang mengajar di sana. So cikgu saya datang dari Sungai Petani. Every week dia akan datang dari Sungai Petani tu mengajar violin and menyanyi. Tapi saya tak ambil violin because saya kecil lagi kan, masih kurang. So that's how we started. Dan kami datang ke KL. Lepas tu kami sambung dengan guru di sini lah. Fokus orang kata kesenian yang teacher ajar masa tu, apa fokus ke arah tadi cakap ada sanggida, menyanyian, apa lagi yang ada masa tu? Adakah memang kesenian India sahaja pada masa tu? Ya, kesenian India saja. Sebab itulah yang kami belajar kan. Okay. Kat sekolah of course kita belajar seni lukis semua, tapi secara formal memang kita belajar kesenian India sahaja. Berapa ramai masa tu? Average student? Bila saya ajar ke when we started class? Started class. Kita started, kecil je, small lah. Kita maybe start dalam 20 orang, 25 orang macam tu. Sebab dia ada batch by batch kan. Dia datang satu kelas dalam 5 orang, 6 orang. Kita start je lah just mengajar kan. So, budak-budak pun kecil, kita pun kecil macam tu. Agak muda lah. Maksudnya masih lagi belajar kat UM macam tu, agak muda. Okey. Dalam prinsip ataupun dalam diri teacher sendiri, kenapa pentingnya orang kata seni tu? Sebab teacher tak buat macam tadi, teacher kata teacher tak buat sebagai kerjaya sebelum ni lah. And then mungkin ada kerja lain. Tapi kenapa Sabtu Ahad ataupun hari-hari yang free mesti kena terapkan kesenian dalam diri, terutama dekat budak-budak? Kenapa? Okay. So bila saya muda ataupun kecil dulu, memang benda-benda ni kita tak tahu. Kita ingat Sabtu Ahad tu memang kena pergi kelas menyanyi. Memang kita tak tahu ia adalah satu yang kita ada pilihan nak buat ke tidak. Okay. Sebab di rumah saya tu memang hari-hari memang kena menyanyi. Pagi-pagi my mother dah kejutkan kami pukul 5 pagi praktis. 5 pagi praktis? Every day. Every day? Every day. Bukan masa umur 5 tahun. Bila kami dah ke KL, masa tu I think saya berumur dalam 12 tahun kot. 11 ke 12 tahun. Okay. So dari masa tu, every morning pukul 5 memang kita akan dikejutkan oleh ibu saya, praktis. Macam mak dengan ayah memang ada darah seni ke? Tak ada. Macam mana dia orang boleh terfikir? Ibu dan ayah tidak penyanyi, tidak tahu menyanyi. Macam mana dia orang boleh terfikir untuk terapkan kesenian dekat anak-anak? Itu saya pun tak tahu lah. Kan? Saya pun tak tahu. Sebab betul-betul saya pun tak tahu because maybe masa tu kalau saya ingat, grandmother saya, nenek saya tu memang boleh menyanyi. So, maybe from my grandmother lah. Tapi my parents memang tak tahu menyanyi, dia tak belajar secara formal. So, memang dia orang tak tahu. Tapi mak saya kata, okay, kalau you pergi kelas, you kena praktis. So, every pukul 5 memang kita kena duduk sana, memang kita akan praktis. Kita akan praktis 1 jam, lepas tu kita akan pergi sekolah. And then my mother dah siapkan breakfast semua, kita akan makan breakfast then pergi sekolah. Every day. Oh, maksudnya time sekolah pun kena praktis dulu?
And then baru pergi sekolah. Ya. Yeah. Every morning memang kita akan practice. Dan masa tu kami pun tak tahu yang actually ibu saya tu tak tahu muzik. Sebab dia kata, macam sumbang je orang nyanyi. Dia kata tahu. Dan kita akan pandang, betul ke sumbang? Practice lagi sekali lah. Dah salah kot. Sing again. You know, like practice, so kita akan practice. Every day kita practice. Sabtu ke Ahad ke cuti sekolah ke, memang kita akan practice. So itu dah jadi macam kebiasaan dalam hidup kami. So bila kami dah dewasa dan kita dah buka kelas, kami rasa ini adalah satu because when kita when we are growing up, kami rasa seni itu memberikan warna dalam hidup kami. Sebab kalau tak pergi sekolah, buat homework, pergi tuition, belajar. Sebab kami tak main sport. Tak ada sport. Adalah sport PE kat sekolah ada tu, ada. Tapi kalau sport tu, kat sekolah je lah. I ada untuk lomba lari ke whatever, sekolah je. Tak ada extra. Kat depan rumah tu kita main badminton. So, tapi untuk saya personally, saya lebih happy bila saya menyanyi ke, menari ke. Saya suka berlakon. So, buat banyak drama. Saya memang suka. Saya suka tulis skrip. Dan kita akan buat drama macam tu. So, memang bagi kami banyak kegembiraan. Gembira sangat bila happy. Happy yang kami tak dapat bila buat matematik atau sains. Ya, betul. Itu happy yang lain. So we said, kenapa kita patutnya berkongsi benda ni dengan budak-budak kan? So kita start program. Sebelum 2003 tu pun, sebelum tu kami dah ada satu program yang kami akan buat setiap tahun. Hujung tahun. Okay, so program tu kami macam musical. Dia macam musical. So kita buat drama, tapi drama tu ada nyanyian dan tarian. So every hujung tahun kami akan buat persembahan di rumah kami. Okey. Di rumah dekat rumah. Masa kita kecil tu. So hujung tahun tu memang selalunya kan kita boring lah. Tak ada buat apa, cuti sekolah kan? Cuti sekolah nak buat apa? Ibu bapa tak boleh lah ambil cuti 2 bulan kan? Maybe hujung minggu kita pergi. Tapi so what we did, kita buat satu drama dengan tarian semua. Kita first 7 orang. Kami dengan cousin-cousin kami, kita berlakon di rumah. Siapa yang tonton, ibu bapa. Ibu bapa kami semua akan tengok lah. Oh, buat persembahan. Okey, bagus lah ni macam ni. Tapi persembahan di rumah kami tu makin tahun makin besar. Makin Maksudnya orang dah tahu. Orang dah tahu, and then kita punya cast pun dah bertambah. So dari 7 jadi 20. Jadi 15, 20 macam tu cast. So setiap orang ada crowd masing-masing. So diorang akan datang tengok. Datang kat mana? Rumah kami. Dekat Jalan Duta. Jalan Duta. Masa tu kami tinggal kat Jalan Duta. So dah siap. So masa last yang kami buat tu, yang saya boleh ingat, lebih kurang 150 orang. Sebab kursi ramai. Pun tak ada dah. Kita kena sewa kursi. Kita sewa kursi merah tu. Kita letak kursi plastik kat luar. And then my parents semua dah sibuk buat makanan, all that, you know. Sebab once. And then tirai guna langsir lah. DIY lah. Kena buat sendiri. DIY. So my uncle semua tolong. Kita buat drama dengan tarian, nyanyian. So macam tu. So when we started Sugem, program tu kami masuk dalam Sugem. So sekarang program tu, walaupun Sugem sekarang 21 tahun. 21 tahun. Program tu 33 tahun. Start daripada kecil. Sebab program tu start bila kita kecil. Kita panggil program tu Samarpanam. Samarpanam means satu persembahan. Macam konsert lah. Jadi, apa yang teacher tengok perkembangan daripada awal dulu mungkin 10-20 orang je ada. Berapa maksimum intake yang pernah Sugem terima? Kita paling sebelum COVID lah. Saya ada masa tu. Rashid ada masa saya tu. Salah seorang daripada tenaga pengajar. Rashid ingat kan, betul. Kita one intake sometimes dalam 150 boleh masuk. Betul. So masa tu, of course lah 150 masuk, bukan yang, that means the one yang datang previous tu takkan kurang. So kita last time I think close to 650-700 student. 700 student. Sekarang kita dah almost 50 to 60% lah maybe. 40% dah keluar. COVID dah. Okey. Batch COVID hilang. Semua hilang. So yang hilang tu sekarang dia jadi audience lah. Okey, tapi masih lagi ada, keep masih in touch contact, semua. Bayangkan guys, Sabtu Ahad
kelas Sabtu Ahad, belajar instrumen, belajar nyanyian, ada teater, ada visual art, dan penulisan creative writing. 500 student, lebih 500 student pernah enroll dalam kelas di Sugeng Karnatika. Bayangkan berapa ramai. Dan saya melalui proses tu, di mana Sabtu Ahad pagi-pagi je ramai-ramai datang, mak bapak datang. Saya seronok. Masa tu anak saya kecil lagi. Ya, Arumi tu kecil lagi. Umur baru berapa bulan. Dan first celebration dia untuk first birthday dia adalah dekat Sugeng. Saya bawa kek apa semua kan. Sebab saya rasa macam saya suka tempat tu, dia meraihkan kanak-kanak, meraihkan art. Bayangkan setiap kali saya rindu apa tahu? Kalau kelas teacher Suji yang ada sanggida penyanyian, bila saya masuk je, masa tu dekat Banglo section 16 tu, saya dah dengar dah. Nyanyian. Saya tak tahu dia punya perkataan lah, tapi nyanyian tu saya pun tak tahu sometimes. Sebab bahasa tu bukan bahasa yang saya faham. Saya tak faham. Bahasa lama kan. Benda tu. So perubahan tu daripada 10 orang sampailah maksimum boleh achieve dalam 700 orang. Apa yang, adakah benda tu achieve apa yang kepuasan teacher sendiri? Belum lagi. Apa yang teacher nak? Belum lagi. Actually untuk Sugeng, my dream, we should have 1,000 students. 1,000 students tu untuk apa? Sebab kalau 1,000 orang at one time kita boleh ajar, that means seni itu akan kembang 1,000 kali. Betul? That means 1,000 keluarga akan terima seni. And then seni itu akan, what we say, akan, that means keturunan dia orang akan dapat juga. Mesti dia akan sambung. Dia akan belajar. Kalau dia stop halfway pun, nanti dia ada anak, dia akan hantar. So this is my dream for Sugeng. Tapi my dream, bigger dream, mimpi yang lebih besar lagi. Actually, seni ni patut bukan saja seni India. Betul. Seni India sebab kita ikut kita punya origin lah. Okay? Tapi as Malaysian, apa yang kita perlu buat? Kita perlu gunakan seni ini untuk unity. Betul. Sebab kita di Malaysia, kita bukan duduk di India. Kan? So, kita ajar seni India sebab itu warisan. Cultural heritage. Warisan kebudayaan. Tapi as a Malaysian, seni ini patut digunakan untuk unity. Kita masyarakat majmuk, multiculturalism. So, untuk itu, seni ini kita kena ajar untuk semua orang. That means semua kanak-kanak, sebab sekarang kalau saya kata dengan Rashid, okay Rashid, jom kita makan toset. Rashid tahu. Tahu kan? So Rashid kata, mari kita makan lontong. Pun saya tahu. Tahu. Kan? Makan ketupat, tahu. Tapi when I say, come, let's do kolatem. Apa tu Suji? Apa tu? I say, it's very simple. It's tarian yang guna stick tu. Okay, I pernah tengok. Okay. Why cannot learn? Betul. So if I boleh faham masyarakat yang lagi satu, I want to learn joget. Masa saya 12 tahun kat sekolah Jalan Selangor ni, saya belajar joget Kedah. Pakai baju kurung Kedah, pakai bunga raya kat sini. Menari joget Kedah. Sampai sekarang saya boleh ingat. So, I rasa seni ni kita boleh guna untuk unity. So, untuk unity, it cannot be sometimes, it cannot be macam hobi. Betul. Sometimes kita kena ada formal learning. So formal learning ni akan berlaku bila seni ni diajar untuk semua orang. Tidak kira you ada duit ke, you tak ada duit ke. Macam di sekolah, matematik semua belajar. Rashid pun tak jadi mathematician, saya pun tak jadi mathematician. Tapi boleh guna. Kita guna math. Guna sampai tua kita guna kan. So seni, kenapa kita perlu tahu sebagai seorang manusia. Seni ini adalah untuk, I don't know how to say in Malay, refine. To refine the human being. Sebab kalau binatang, kita tak boleh ajar dia seni. Tapi kita manusia kan. So we have that refinement. Seni ni akan, how to say, refine lah. Refine you punya karakter. You punya cara you bercakap. Cara you akan
sebab ia akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Jadi kita ni macam orang yang sempurna, orang yang happy. Sometimes they say you have to go jogging, kena serotonin lah, dopamin punya hormon semua keluar, Tapi actually seni boleh bagi efek yang sama. Betul. Tarian. Kan, menyanyi pun, drama also, theater also. Physical kan? Physical. It gives you a very different outlook. So you can see budak-budak yang datang sini, dia tak akan sometimes now we talk about mental health. Ya, zaman sekarang. Mental health. You boleh ke? Okay, sekarang hari ni semua buka buku, jom kita belajar tentang mental lah, kesihatan mental. Macam mana? So what are we doing for mental health? Nothing. You tak boleh have a good mental health kalau you tak buat benda-benda yang akan memberikan kesan positif. Kan? So, and when di sekolah, we are mengajar budak-budak melukis. But I'm telling you, sebagai seorang yang mempraktiskan seni persembahan, tak sama, Saya tak boleh melukis. Warna maybe can, but cannot. So kita orang seni tak boleh melukis, tak boleh. Seni persembahan dengan seni lukis tu, seni visual lain. Seni teater dengan lain, seni tari lain. So seni when kita bagi kat murid-murid, budak-budak, kita kena bagi satu spektrum. Dan kita tengok yang mana yang dia suka. Pilih yang dia suka sesuai dengan dia, kan? Kalau saya, you suruh I main biola, saya tak nak. Tak nak lah, tak suka. Tapi I suka menyanyi. Betul. Tapi some people, you tak nak menyanyi lah. I want to dance. Or I want to play violin. Maksud pelbagai. Dalam seni pun ada pelbagai seni. Banyak udang, banyak garam. Banyak orang, banyak ragam. Tu dia. Kita banyak ragam. Macam mana macam Coca-Cola tin, semua minum yang sama, tak boleh. Kita lain kan. So kita kena bagi dia dalam satu plate lah, hidangkan. Okay, you suka ni ke? That is why di sini kita bagi seni visual. Kalau seni subjek ketiga kan kita ajar free. Seni teater, seni visual, seni penulisan, you boleh pilih. Ada budak-budak mati-mati nak buat teater, ada yang tak nak lah. I nak pergi tulis, I tak nak berlakon, I nak tulis. Ikut minat masing-masing. Minat masing-masing. So that's what art is about. You must have that freedom of choice. You pilih apa yang you suka, then you buat benda yang memberikan sedikit kegembiraan kepada kamu. So to me, seni ni tak boleh dipisahkan daripada hidup kita. Actually, mana-mana you pandang, kalau warna pun seni mah. Kalau you dulu semuanya hitam putih, kan? So when you say add colour, seni is every part of our life. So kita pilih apa yang kita, and ia akan, to me, it's really about kesempurnaan. Sugam also means kesempurnaan, kan? Sempurna, kita sempurna. Kita and melalui seni ini kita boleh mengamalkan unity di antara kaum. Satu benda, makanan dengan seni. Makanan pun okey. Betul, makanan. Teacher, apa cabaran buka kelas macam ni? Apa cabaran dia? Sebab last time saya pernah bersembang dengan teacher. Sebab saya suka tanya teacher masa tu, zaman tu kan. Macam mana teacher boleh ada kesungguhan? Kadang tu saya tanya, maksudnya ada government punya inisiatif ke pada masa tu? Teacher kata kita gerak dengan sendiri dahulu. Memang sekarang pun kita gerak sekarang sendiri. Pun. Tak ada government punya grant untuk jalankan untuk sekolah. Untuk jalankan ni lah. Event tu adalah. Event ada. Event like macam sekarang kita ada, sometimes kita dapat small grant untuk jalankan projek. Macam projek atau grant persembahan kat luar. Macam kita buat sekarang, kita buat international festival, memang ada tapi support. Untuk menaikkan satu kelas tak ataupun sekolah seni macam ni sendiri, tak ada support. 21 tahun tak ada support untuk menjalankan sekolah seni. Tak ada. Sebab kos tinggi, guys. Sangat tinggi. Kos tinggi. Memang dengan fees kita tak boleh cover. Betul. Tak boleh cover operasi. Sebab saya tahu fee dia berapa, siap ada free class lagi. Sebab saya teringat teacher pernah cakap apa? Let's bring arts to all Malaysian children. Itu sampai sekarang. Benda tu teacher cakap dekat saya dah 5-6 tahun. Ya, belum tercapai lagi. Belum tercapai tapi, lagi.
Tapi at least kalau ada 600, 500 student tu macam teacher kata, 500 student, dia ada adik dia lahir, adik dia pula tengok abang dia. So benda tu dia akan berturutan sampai generasi-generasi seterusnya. Apakah peranan ibu bapa? Adakah peranan ibu bapa dalam kesenian tu membantu dalam mengembangkan kesenian? Macam teacher sendiri dapat support daripada family. So kadang tu anak nak. Bapa cakap, tak yalah bazir lah Sabtu Ahad, kita nak pergi jalan lah. So, mesti ada budak-budak, mesti ada. That kategori pun ada. Tapi apa yang saya tengok parents yang bawa sini, actually 90%, 90% tu tak ada apa-apa. Skeptical macam tu. No, dia tak ada apa-apa dengan seni. That means dia tak pernah belajar, dia tak tahu, dia apa pun dia tak tahu. 90% daripada parent yang hantar ke sini, student yang masuk ke sini, dia tak tahu. Dia datang apa ni, and then lama kelamaan dia orang tahu. Then dia terlibat. Itulah kata sebarnya kesenian. So bukan saja anak yang kita ajar, kita actually ajar dia punya whole keluarga. Sebab memang parents pun tak tahu. So let's say lah grade 1 dia masuk. Bila dia masuk grade 1, kita ada teori juga. So when ada teori, I ajarlah semua budak 7 tahun kan, kita ajar teori. Bila balik rumah, siapa yang kena make sure dia belajar and then kena datang exam? Parent boleh dapat 100 marks sebab dia pernah belajar. Oh macam ni teori no. So the pendidikan yang kita bagi itu for the whole family, untuk keluarga. Bukan saja untuk budak tu. And then kita tengok parents yang hantar ni, first memang dia orang tak tahu. Then as they tengok progress dah grade 2, grade 3, grade 4. Kita dah ada budak-budak yang nak graduate. Sebab after 10 years, dia sampai grade 8 dah habis, then kita ada like graduation, they can finish. So kita ada budak-budak yang nak graduate. So dalam actually besok kita ada satu graduation. Oh iya ke? Dekat mana? Dekat Tan Sri KR Soma Auditorium. So dia akan buat persembahan 1.5 hingga 2 jam solo. 1.5 hingga 2 jam solo. Solo. Dia akan duduk and then dia akan menyanyi lah, because this is macam debut concert. Debut concert, we call it Arangetram, means graduation, and dia akan buat persembahan solo, tapi then kita ada pengiring lah, macam violin and all that untuk iring dia punya persembahan. So 1.5 hingga 2 jam seorang dia kena nyanyi. So untuk nak tengok kemampuan dia, kan? Untuk menilai dia. Tapi besok dah tak ada mark semua sebab exam semua dah habis. Ini so this one kalau you memang nak jadi performer, you memang kena buat ni. Okay teacher, kita belum habis lagi cerita pasal Sugeng Karnatika. Tetapi antara tiga beradik ni teacher dengan tiga beradik ni ada nama kumpulan kan? Dulu. Apa nama? Dulu first kita kalau bahasa suara. Okay. So kita letak suara means dalam bahasa Sanskrit, suara means nota music. Okay, suara. Tapi dalam bahasa Melayu, suara macam suara. So kita letaklah nama suara. So nampak dengar macam voice kan? Suara dalam bahasa Melayu. So first that was our name. Tapi sekarang semua orang panggil kita Sugeng Sisters. Oh iya ke? Sebab dah sinonim. So anyway, now kita dah susah nak perform together dah 3 orang kan. Sebab I kat sini, Subah pun sibuk, and then Sumi, adik saya seorang lagi tu kat Jakarta. So kita jarang lah sekarang. Tapi ada buat persembahan kan? Last time saya tahu dekat KL Pack pernah buat persembahan kat sana. Dah lama dah. Persembahan apa? Boleh persembahan tu kita buat macam fusion concert. So dalam fusion concert ni best sebab kita nyanyi Carnatic, and then kita ada kawan-kawan kita ada I think you pun kenal some of them, macam Faizal, Surya Prakash, Purnama semua. Dia orang as a backup musicians. Okay. So macam gitar, bass, and then keyboard, drum. Dan kita ada Indian instrument also. Kita ada violin, kita ada tabla, mridangam. So it's like fusion, memang best. Very very nice. Tapi dah lama lah, I think dah 10 tahun kot dah tak buat. Tak buat dah. Yalah, masing-masing macam tiga beradik ni pun dah ada kejaya masing-masing. Okey. Macam teacher sendiri sebelum ni
sebelum fokus, sekarang fokus 100% dekat Sugam Karnataka ataupun ada benda lain buat? Saya? Ada benda lain. Apa dia? Boleh share? Sugam Karnataka ni macam passion lah. Passion. So kita buat, kita keep buat lah. Kita just buat. Tapi kerjaya tu memang ada. So saya ada, saya buat consulting dan training dalam sustainability. Memang itu kerja saya dari dulu. Tapi dulu saya bekerja dengan syarikat, sekarang saya buat sendiri. And then saya pun tengah habis PhD saya. Sama kita. Ya, tapi saya buat dekat mana buat kat mana? Bangkok. Oh, Bangkok. That's why saya sepatutlah hari tu saya tengok ada gambar pergi sana. Yeah. So sekarang ni dah final stage lah. Dah final stage ya. Okay. So lepas ni kita kena panggil Doktor Sujitra lah. Next year lah. Next year kan. Okay. Saya doakan benda tu tercapai lah, dipermudahkan. Okay, teacher. Dalam keliling saya, kurangnya pendedahan tentang kesenian. Contoh, bila saya jumpa teacher, jumpa Sugam, benda tu drive saya untuk hantar anak saya pergi belajar drum. Itu salah satu perkembangan lah. Walaupun saya tak hantar dekat Sugam Karnataka, tapi saya hantar juga dan kita masih lagi ada connection pada hari ini. Dan mungkin one day saya bawa anak saya pergi tengok macam mana Sugam operate apa semua kan. Apa kekangan sebenarnya untuk Malaysian tidak didedahkan dengan kesenian? Sebab kita didoktrinkan bidang seni ni untuk cari makan kurang. Itu skeptikal lah. Dan saya sedar benda tu sebab saya pun dalam bidang seni, degree saya seni, master saya pun dalam bidang seni dan PhD saya tengah buat sekarang pun dalam bidang seni. Dan saya mengakui kalau anda kata kita salah pilih bidang, kita ada some people yang akan rasa macam menyesal sebab ambil bidang seni. Apa you rasa? Apa yang perlu dibuat ke? Okay, first saya nak tanya Rashid. Let's say lah seorang buat degree dia dalam geografi. Rashid rasa senang ke dia dapat kerja? Susah juga. Kalau dia buat pendidikan jasmani? Susah juga. Mungkin susah. So saya rasa apa-apa bidang yang you pilih pun memang sometimes tapi orang yang buat geografi ni mesti dia akan kerja. Mungkin bukan dalam bidang geografi. Most to most mungkin dia jadi cikgu geografi ataupun dia akan pergi cari geologi punya kerja ke something related, but most of the time dia akan tak dapat, dia buat something else lah. Sebab that one is first degree kan. Tapi apa yang saya kata, apa yang kita pilih, kalau kita suka bidang tu, mesti boleh cari makan. Keyword dia adalah suka dengan bidang tu. Tak kalau you ambil something you tak suka, let's say you belajar, you jadi doktor, saya tahu ramai kawan saya, tak ramai lah, dalam 4-5 orang, belajar sampai dapat doktor, bukan PhD doktor, medik. Lepas tu tak nak tukar bidang. Dia tak nak lepas tu, dia give up. Go and do something else, buat sales, buat benda lain. Sebab suka tu tak ada. Maksudnya keinginan dia tu. So kalau you suka, kalau you buat medical, let's say you buat medik, so you boleh jadi doktor. Straight away lah boleh jadi doktor. Kalau tak suka, ada juga yang tak nak. Lepaskan jadi salesman lah, pergi buat something else. Jadi pekebun. Ada. I ada seorang friend masa tu saya kat universiti. Dia third year medik. Dia drop. Tak nak. Third year medik. Bukannya fail. Dia sendiri. Dia tak nak. Dia drop. Dia pergi ambil balik STPM. You tahu tak? And then dia masuk bidang yang dia suka. Dia ambil law. Dia dapat again kat universiti. Dapat law. Sekarang dia di peguam. Itu yang dia suka. Maksudnya apa bidang pun, tak kisahlah seni ke apa ke. Kalau you suka apa yang you buat, you akan cari jalan. You akan ada jalan. And you akan cari jalan. Kan? So let's say you jadi let's say you buat seni. Kalau seni teater, we tak boleh berlakon hari-hari. Memang tak ada. Betul. Tapi because I like it so much, I belajar master. I buat PhD atau buat master. Once I dah buat master, sekarang option saya dah buka. Saya boleh lecture. Betul. Option. Ada option kita kan? Ada option. I tak dapat berlakon, I do something else. I do production, I do ataupun I go and part-time lecture. You dah ada option. So you akan cari jalan kalau you suka benda tu. Okay. So kalau bidang seni we keep saying tak ada option, tak ada ni.
Tapi bila kita pandang sekeliling kita, apa yang kita pandang pun ada Seni, ada kesenian. Ada kan? So to me is where there is a will, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. So kita kena, kalau suka, carilah jalannya, mesti akan timbul jalan. Mesti akan muncul. Apa dugaan paling besar dalam tempoh 23 tahun? 21 tahun. Orang kata bawa nama Sugeng Karnatika ni. Apa cabaran paling besar? Cabaran paling besar dari segi kewangan. Okey. Cabaran paling besar. Paling besar. Macam mana cikgu, okey, dah tahu ada tu, macam mana masih lagi, okey aku kena buat, kena sustain. Sebab tu sampai sekarang ada. Simple. Sebab saya suka. Itu lagi ni. Sekali lagi. Saya suka, ini memberi saya kebahagiaan yang tak ada benda lain yang boleh saya dapat dari. Okay. Walaupun ada masalah kewangan dan semua. Sebab saya tengok pergi kerja pun masalah juga. Ada keluarga pun masalah, semua pun masalah. Mana tak ada masalah. Kita manusia ni memang masalah tu kawan karib. Kawan karib. Mesti mana-mana pun ada masalah. Masalah dengan manusia adalah kawan karib. Kalau tak ada masalah, that is maybe kena syurga lah. Kan? So, I feel masalah tu mana-mana. So, tapi kalau kita nak buat, kita buat je. Susah ke senang ke, kita buat. Saya pernah ingat tak masa saya interview cikgu masa saya buat dokumentari untuk Dana Finas. Ya. Dana Finas kan? Ya. Okay. Masa itulah saya jumpa perkataan ayat yang macam let's bring art to all Malaysian children. Lepas tu macam you cakap adalah beberapa benda yang bila saya interview teacher Sumitra dan Suba pun dan beberapa orang lain, bila saya present benda yang dah siap tu dekat Finas, one of the panel tu adalah Indian. Dia pun macam Sugeng. Lepas tu dia tanya kat mana tu. Tapi apabila saya dah kenal Sugeng ni sangat terkenal sebab tu boleh dapat sampai 500-600 student. Tapi ada juga orang yang tak kenal. Ya. Sebab kita ni at that time social media pun bukannya besar kan. So memang kami tak buat marketing. Kan? Bayangkan saya terkejut sebab kita tak tahu macam mana saya sendiri tak sebelum saya mengajar kat situ, saya pun tak tahu kat mana Sugeng, apa itu Sugeng. Bila saya masuk dalam komuniti Sugeng, saya cakap, wow, besarnya. Sebab saya suka, dia macam ni lah. Bila kita dah dewasa, kita ada UM, kita ada UiTM, kita ada Aswara. Dan kita ada universiti-universiti yang menawarkan bidang-bidang kesenian. Tapi, untuk yang Sabtu Ahad ni, kat mana? Okey, KLPAC ada untuk drama. Mungkin ada lah. Untuk, ada some lah. Tapi, untuk yang intake sampai 500 orang, 600 orang, saya adalah saksi hidup lah. Saya saksi benda tu. Sampai saya pernah cakap dekat diri saya, Suji antara orang yang banyak mempengaruhi saya. Saya cakap, one day, kalau aku tak boleh buat, kalau saya tak boleh buat satu sekolah seni, ataupun satu akademi seni, aku akan ajar anak aku seni. Itu yang anak saya seorang dah main piano, seorang dah main drum. Walaupun baru 1 tahun masuk kelas. Ya. Memang, I think Rashid, this seni kan, actually sampai sekarang, is siapa yang boleh, mampu, dia akan boleh hantar. Okay. Kelas drum you pun tak murah. Tak. Kelas piano pun tak murah. Tapi I kena lah. Kena buat kan? Kena buat. Sebab kita dah dalam bidang seni ni, berapa banyak you charge pun kami akan hantar. Tapi you ask me what is my dream. Mimpi saya adalah kalau seni ni diberi tanpa batasan ekonomi. That means kan everyone can learn. Boleh belajar. And not just western instrument. Betul. Local lah. Local instrument. Tempatan. Alat-alat muzik Melayu, macam yalah gazal ke gamelan ke kan? Kenapa? You tahu ke main? Tak. Sebelum ni pun I tak tahu ada gamelan kan? Tu tak tahu. Padahal itu instrumen kita kan. So pada saya sepatutnya kita ajar benda-benda ni. Kenapa ada 2-3 orang je boleh main?
Saya tak kata semua orang kena jadi profesional, tapi semua orang patut tahu. Kan? Better tahu daripada tak tahu langsung. Contoh, okey, dalam bidang saya, kita ada kamera, kita ada bidang saya yang saya buat sekarang ada kamera, ada directing, ada macam-macam. Saya tak mahir setiap benda. Saya tahu kamera, saya tahu on kamera, tapi saya tak ada kemahiran, tetapi saya tahu. Yes. So dalam instrumen, saya rasa terutama warisan kita lah. Tak kisahlah bangsa apa pun, warisan kita. Betul. At least kena tahu. So bila saya join Sugem, ini violin bukan. Ini apa, Vina Vina. Oh ya ke? Lepas tu ada perkataan-perkataan macam teacher selalu cakap saya, ini kelas apa? Saya tanya, kelas Sanggidem. Sanggidem apa? Kelas nyanyian. Sanggidem. Ada benda-benda yang Git means nyanyian. So Sanggidem is Sanskrit word. Lepas tu dalam instrumen Melayu pun ada yang saya tak tahu. So, Cak lempong dengan gamelan lain. Betul. Benda tu yang Sekarang budak-budak sekarang lagi teruk. You tanya apa pun dia tak tahu. padahal informasi banyak. Boleh akses. Tapi what I'm saying is, I tak tahu boleh tak seni-seni macam ni dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ya, betul. So that semua orang boleh. Yang senang-senang lah, at least yang senang, masukkan. Okay, tak cukup dalam buku teks alone. Tak cukup. Tengok ada gambar. Tak betul cukup. lah. Perlunya ada kelab nyanyian. Tapi kalau kita ada kelab pun, ada tak guru-guru yang ada kemahiran untuk ajar. Saya pernah sekali dululah, saya nak praktikal. Kita ada ilmu teater sikit, nak praktikal. Ini just cerita je lah. Saya call satu sekolah, boleh tak saya, sebab kat KL okey. Oh, you nak praktikal, you nak ajar apa? You nak ajar teater, buat persembahan. Okey, come. Sebab KL mungkin pendedahan dia lebih sikit. Lebih sikit. Ni kat kampung, belah-belah kampung lah. Dia boleh cakap saya apa? Nanti jadi apa-apa macam mana? Nanti budak ni. Saya terfikir, contoh macam budak cedera ke apa. Dah tu yang anda kata budak-budak berlawan sukan apa semua tu, bola tu tak bahaya ke? Teater lebih kuat pun dekat hall ni je. So dekat situ saya nampak it's not about keselamatan student tu semata-mata. Pendedahan. Tak ada pendedahan. Orang ke dekat situ sendiri. So this is what I say. Kita memang kena ada satu macam ombak perubahan. Wave. Where we are not saying semua kena jadi theater artist. We are not saying semua kena. Janganlah. Kalau you jadi semua nak jadi tu, orang lain nak jadi apa? Nak jadi apa? Kosong lah. Kosong. So, kalau yang nak jadi tu dia akan jadi. Betul. Tapi what we are saying, the pendedahan. Give children that choice. Jangan semua satu murid satu sukan. Okey. Satu murid satu sukan. Tapi I tak suka sukan. I tak nak. So, kenapa you tak bagi choice? Sebab dalam intelligence pun, ada Howard Gardner kan, dia ada pembahagian. Intelligence dia kata ada 8. Okey. 8 jenis. Intelligent dalam manusia lah. Dalam manusia, 8 jenis. You tak boleh semua orang intelligence matematik atau cannot. Dia ada musical intelligence. So maybe there are budak-budak yang dia punya affinity dia more kepada muzik atau seni. Kenapa kita tak bagi dia option tu? Bukannya 500-600 student yang datang dekat Sugem Karnatika ni keluar, bukannya dia orang ni kita jadi paksa artis untuk jadi artis ke jadi musician. Betul. Setidak-tidaknya macam teacher kata, dekat sekolah kita dah berat matematik, sains. Tapi dia ada satu lagi side dekat dalam diri dia orang. Dalam kita punya brain otak pun, kan? Otak pun dibahagi kepada 2 kan? Satu ada kreatif, satu lagi ada yang apa yang kita buat untuk bahagian kreatif ni. Dan kita kata we want to be an innovative country. How you want to be innovative country? Bahagian yang kreatif ni tidak dijana. Tidak dijana. Tak ada apa yang kita buat. So this is something kena fikirlah dari segi polisi sana tu, memang kena fikir. Then baru ada akan arus perubahan. Tapi kita sebagai sekolah seni ke NGO, kita orang buat apa? Okey. Mana-mana yang kita boleh serapkan seni, terapkan seni, kita cuba. Kita, sekarang minggu depan kita ada satu festival. We call it Malaysia International Carnatic Music Festival. So satu Malaysia? Satu Malaysia, tapi tahun ni selalunya kita bawa artis dari luar negara. Betul. So this year kita ada 1 or 2 persembahan luar, tapi majority kita fokus kepada macam mana nak bagi pendedahan seni ini kepada semua orang. So one of the program kita buat,
kita buat dengan cikgu sekolah. Oh, okey, menarik. And then maksudnya budak-budak sekolah pun akan join lah. Cikgu sekolah. Cikgu sekolah dulu. Kita dalam festival ni kita ada 9 program. Okey. Satu program untuk cikgu sekolah where kita dengan kerjasama Kementerian Pendidikan, kita kata, so dia tanya, oh ni cikgu India ke tak? Semua orang cikgu datang. Boleh join. So kita nak ada satu seminar dan tengok macam mana kita boleh gunakan seni ni sebagai satu alat, tool, medium untuk unity. So apa yang kita boleh buat? So we are going to give dari pakar-pakar akan bercakap dengan cikgu-cikgu, kita akan tengok siapa yang berminat nak buat. Then we see how macam mana kita boleh maybe spark little bit of arts in every school, little bit. Tak boleh banyak sebab kita pun tak ada funding, backup semua kan. Tapi di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. So kita kena start. Kita just walaupun sikit. Ya, kita letaklah benih dulu. Kita tengoklah siram, tengoklah dia tumbuh ke tak. Kita try. Kita cuba. Kalau tak cuba langsung tak tahu kalau kita tak cuba. Ya. So first kita kena cuba, then kita akan tahu, lepas tu kita akan kenal, lepas tu baru boleh cinta. Teacher, bila COVID melanda, so apa benda yang berlaku masa tu? Oh my God. Masa COVID melanda, semua orang stop kan. Semua orang macam tak tahu nak buat macam mana. Arts nak buat macam mana. Tiba-tiba kan. Tapi, bayangkanlah kelas teater sepatut fizikal. Kelas-kelas yang macam sepatut kita menyanyi. Dan tu nak kalau online macam mana nak masing-masing menyanyi? Tapi kita susah. buat. Dalam 3 minggu COVID, kita entire sekolah semua went online. Online semua. Jalan semua. Juga. Jalan. 3 tahun tu kita jalan fully online. 3 tahun? Lepas tu masa tu, best satu benda berlaku. Something yang saya tak terfikir pun. Kita ada buat kelas budak-budak kelas biasa tu memang dah start, masuklah kelas online. Kita buka program kelas menyanyi and all. Tiba-tiba ada budak dari Singapura, dari Australia, dari seluruh dunia pula ada budak-budak datang for kelas. Sebab bila online, so that one memang kita terkejut. Macam mana benda ni terjadi? Sampai ada satu kelas semua foreigners. Oh ya ke? Nak belajar. You know. So this satu benda yang unik lah yang berlaku semasa COVID tu. Tapi memang kita struggle, Masa tu financial apa semua kacau. And then kita ada premise kan masa tu. Kita ada premise, and then premise tu bulan-bulan kena bayar. Tapi kita tak Banglo guna. Tu lah. Banglo tu kita bayar. Kita bertahan lah. Kita bertahan 1 tahun. Saya suka gila. Saya suka sangat banglo tu. Sebab dia bukan, macam teacher pernah cakap kat saya, dia lebih kepada Sugam House. Sugam House. Teacher pernah cakap kan? Dia Sugam House. Dia bukan semata-mata sekolah. Dia Sugam House. Everyone boleh masuk sini tengok seni. Everybody suka. Tapi what to do, kita had to give up. Lepas tu kita pergi ke Section 17 lah. Section 17. Lepas tu macam-macam lah dugaan kita. Kita dah renovate semua, bertahan, and then yelah, bawah tu kan macam ada hall apa semua kan. Then owner kata nak ambil balik. So no choice. Then sampailah ke tempat ni. Dekat sini lah. Dekat PJ apa? Ini PJS 1. PJS 1. Sugam Karnatika dekat dengan Music Bliss sebelah ni. Ya, sebelah Music ni. Bliss. Dekat je. So kalau nak hantar anak dekat sini boleh tanya, kita ada staff kan. Ya, kita nak buat planning sekarang. Yang Rashid always cakap, how to bring arts to Malaysian children. So itu saya sedang usahakan. Dan kita akan buat lah. Kita memang tengah plan. Itu satu impian yang belum lagi tercapai. So memang nak buat this thing about how to use arts for unity. And now kita orang memang 21 years memang kita ajar seni India because itu yang kita belajar. Betul, itu yang kita tahu. Sekarang you suruh yelah, mungkin akan datang kita boleh perluaskan lagi. Kan? Itu yang teacher cakap dekat saya dah 5-6 tahun lepas. Kita nak buka kelas lain. Nak buka. We want to see macam mana kalau seni Melayu, seni Cina, macam mana kita nak make sure yang generasi yang akan datang ni tahu. Kenal. Tak payah jadi penari lah. Siapa suruh jadi penari? You tahu cukup. Tahu cukup. At least it's a and makes you happy. Nanti you datang, you pun akan I tengok tarian pun cantik. Cantik. So nice. Kalau you tak nak, mungkin tak akan jadi career most of the time. Tapi you ada satu hobi yang betul.
what they say, clean. Kan? Something good, something yang baik. And then macam sekarang lah orang sibuk nak berlari. Orang sibuk nak cycling. Kan? Tapi ini kita gunakan arts. Untuk release kan. It's very good because scientifically dia memang ada banyak kajian kan. Banyak kajian yang kata bagaimana seni ini mempengaruhi neuron-neuron dalam otak, and then kita punya badan, kesihatan badan kita untuk emosi, fizikal, mental dari segi ni. So seni ini memang penting. Ini bukan ia adalah satu it's a need, bukan luxury. Itu best ayat tu. Bukan luxury. Bukan luxury. Sebab bukan kemewahan, tapi keperluan. Teacher pernah cakap kepada saya, untuk hantar kelas kita memerlukan sedikit bajet. Memang betul. Saya hantar anak saya 2 orang, bagi saya lah agak besar lah. Untuk setiap bulan kita kena bayar kan. Tapi teacher punya keinginan tidak semestinya orang yang berkemampuan sahaja boleh belajar arts. Dia needs lah. Dia bukan kemewahan, dia that keperluan. That is why here kita buat macam tu. Kita bagi something yang people boleh afford. Dia tak rasa, kenapa banyaknya, you know. So just give it affordable enough that you can send. It's because we also need, I mean, kalau ikut hati saya, kehendak saya tu, atau you know, nak saya bagi semua free. Tapi mana boleh nak bayar sewa. I would love to run a free school, tapi tak boleh lah. Sebab so must have some kind of transaction. Tapi transaction tu kalau something yang dia orang boleh mampu, bagus. Apa yang perlu ada pada diri kita, apa diri Suji sendiri untuk kekalkan sampai 21 tahun ni masih lagi ada Sugeng Karnatika ni, untuk orang percaya apa yang you pegang. Sebab setiap tahun ada orang baru datang, kan. Macam mana you sustain benda tu? Sebab susah tau. I pun tak tahulah, Rashid. Tapi when I wake up every morning, bila saya bangun setiap pagi tu, memang saya nak datang Sugeng. Itu je. Masa saya kerja dulu pun, I akan bangun pagi, pergi kerja, petang I akan datang. Every petang I akan datang. So it is macam sebahagian daripada hidup saya. And then you suka, you buat lah. Memang saya suka. Suka apa yang so people ask me, then I ask them, why every day, every Wednesday you nak pergi main bola sepak ni buat apa? I tengok you tendang bola sini, tendang apa. Best lah, kita suka. I say, macam itulah. Saya pun ini best lah. Saya pun suka. You know, it's just that. Sometimes you tengok orang main, dia pergi jogging, mainlah. Susah. Berpeluh-peluh susah kan? I like, juga. Saya suka. Same. Sama. That's all. You like it, dan you akan ada satu drive to get up. Okay, saya nak buat benda ni. You know. So every year kita ada program baru. Ada konsert. Sometimes bila bangun pagi akan ada idea baru. Okay. Why don't tahun ni kita buat benda ni, then kita change. You know, kita buat, kita ada konsert, kita ada. So dia paling best bila saya, sebab saya baru je hantar anak saya belajar muzik. Saya faham perasaan teacher. Yelah 21 tahun. Budak yang tak tahu apa-apa datang sini. Bila tengok dia boleh main, yelah teacher yang invite diorang masuk, and then teacher ajar. Saya ni hantar anak, tunggu kat luar, pick up. And then pick up, itu saja. Tapi bila satu tahap tu, teacher kata, bang, masuk dalam, record anak abang main. Saya jadi macam, bukan saya saja, saya bagi inspirasi kepada mungkin adik saya, mungkin akan ada anak nanti. Akak saya dah ada anak pun, semua cakap, bestnya kalau dapat hantar anak pergi belajar muzik, belajar arts. So atuk dia pun macam, wah bagus lah. So itulah kepuasan. Saya cakap dekat anak saya, abang, you nak jadi musician, you jadi musician. Kalau you tak nak jadi musician, you pilih bidang you, tapi muzik jangan tinggal. I cakap macam tu. It become macam hobi kan? You boleh relax, you akan takkan cari, ini akan jadi hobi you lah kan? Bila you stress, you main je. I know some budak-budak dah belajar stress. Stress gila lah. Main violin apa semua kan? Atau praktis menari ke, atau pasang lagu and then buat joget. Because they know how to menari kan? So it becomes part of your life. Macam satu companion lah, kawan kamu. Sampai penghujung hidup. Sampai ke penghujung. So
that is apa yang seni boleh buat untuk kita. Menjadi teman kita. Untuk saya, simple lah. Ia melengkapkan hidup saya. Oh, itu melengkapkan hidup saya. Untuk orang kata menjalankan operasi satu akademi, dia bukan akademi yang kecil. Kalau korang yang menonton ni tahu Sugeng Karnatika ni, akan tahu perjalanan dia. Bukan kecil. Bagi saya lah, sekolah Sugeng Karnatika ni, dia sangat besar. Kena ada leader yang sangat betul-betul committed, yang orang kata hebat, baru boleh jalan benda ni. Kalau tak ada lah. Berserta dengan staf-staf ataupun penyokong-penyokong yang sangat hebat. Yang saya kenal dah 7-8 tahun masih ada dekat sini apa semua kan. Teacher, apa satu benda yang teacher akan buat dalam lagi di masa akan datang terhadap Sugeng? Apa lagi yang teacher impikan nak kembangkan? Saya impikan Sugeng akan buat satu lagi akademi yang akan ada semua jenis instrumen ataupun seni. Like one stop center untuk semua orang yang akan bila datang institut tu, dia akan dapat choice. Okay, seorang budak India datang, dia akan belajar lagu rakyat. Malay boy akan datang, dia boleh belajar sitar. Kalau Chinese boy datang, dia kata nak belajar gamelan. Boleh. Satu sekolah, semua ada. Itu adalah impian saya. Sugeng Karnatika akan berjalan, kan kita ada satu yayasan. So bawah yayasan tu kita nak buat satu lagi art center for this. Sugeng Karnatika will remain because ramai yang dah kenal, and then dia kalau dah ada community. Dah ada community sendiri. But this community yang saya mimpikan is for Malaysians, all Malaysian, all. Because when you see seni India, sometimes alah aku tak nak lah belajar seni India. I boleh faham, bukan warisan you, sometimes you tak nak belajar. Okay, faham. Tapi when we have a center where everything ada, you boleh datang, you pilih lah. Alakat lah kau pilih lah. Alakat. Nak ni kan. So then you akan tengok, so kalau it can operate at a community art center. So we have a tagline, kita punya, sometimes I use the word ACE, Art Center for Excellence. Oh, okay, nice. But Art Center for Excellence ni, sometimes excellence bukan jadi excellence only dalam bidang art. It's a art center for excellence. Excellence dalam hidup kita. Your excellence in everything. Because it's satu disiplin kan. When kita belajar, nak duduk belajar instrumen. Let's say you nak main biola. Apa you kena buat? Fokus. Kalau jari ni letak tempat lain, bunyinya lain. So memang kena fokus. So what is it doing? It's training you. Satu training yang akan ajar you fokus, ajar you disiplin. 1 jam kena duduk, tak boleh gerak. You have to main. So ia akan how to say menjadikan skill kita sebagai seorang manusia lagi hebat. You faham what I'm saying? It's like it gives you a skill that makes you to become a better human. Boleh berfungsi dengan lagi baik. Seorang manusia yang boleh berfungsi dengan lagi baik sebab you akan belajar fokus, disiplin, satu drive macam persembahan. You naik pentas sekali je. You tak boleh kata okay stop, I nak repeat, boleh tak? Tak boleh. Satu kali. Macam hidup kita satu kali. Mana ada rewind? Tak ada rewind button. So that's what art teaches you. Macam mana kita nak harungi hidup ni dengan lebih efektif. So, ia boleh memberikan skill-skill dalam diri kita sendiri ni yang boleh kita menolong kita mengharungi hidup kita dengan lebih efektif. Menambahkan lagi potensi hidup. Yes. Macam-macam perkataan kan. See, agama is one side. Pendidikan is one. Tapi skill development ni also kita perlukan. Kena. Kan? And skill development sometimes they say soft skill. Soft skill betul. Macam komunikasi, adab. Dan saya pernah masa dekat Sugeng lah, Sugeng Karnatika masa saya ajar tu, memang teacher Suji ni
memang menekankan adab. Oh, ya. Yeah. Budak menjerit, menjerit yang tak apa-apa kan, teacher akan datang kata go. Sebab yelah, you belajar arts, dia disulami, dia akan masuk betul. sekali dengan cantik adab, disulami. sopan. Yeah. Kan? That's why I kata menghormati. refinement. That one, refinement of you punya character. Betul. Refinement of character. That one memang. And then you akan tengok budak-budak yang first masuk grade 1 tu macam circus dia orang. Tapi lepas 6 bulan dia okey. Dia orang okey. Dia orang sangat okey. Dah macam dah calm. Dia orang dah tahu, okey aku masuk first class, masuk dia orang tak tahu apa nak buat, dia orang akan lepas tu kita masuk, macam saya letakkan theater games, lepas tu bagi skrip macam dia mana. Orang memang suka punya kelas lah. Lepas tu dah minggu ke-4, minggu ke-5 dia orang dah tahu dah. Masuk duduk diam dulu buat bulatan. Tunggu saya kalau saya dah ada kat situ, dia orang dah tahu nak buat apa. Okey, tunggu kawan relax dulu. Kan? Kalau tak, sebab tu dah saya cakap seni ni memang kena ada soft skill tu sekali. Yeah. So even macam mana nak communicate, semua dia akan belajar di sini. Tak payah you seni presentasi. Kalau you boleh present violin, you boleh present apa-apa lah, PowerPoint, senang you nak present. Betul. Betul kan? Sebab kita berdepan dengan ramai orang kan. Orang. So once that fear tak ada, you tak ada nervous, bolehlah buat apa-apa. You boleh so dia ibarat macam praktis. Macam praktis untuk you pergi dekat, katalah dekat sekolah you malu nak present, you practice menggunakan arts and then you bring balik dekat you That's punya why I kata, hidup. When parent datang open day kata itu subjek ni dia buat apa? Anak saya pandai melukis. Saya say dan jangan letak dalam kelas melukis. Dia malulah. Dia malu tu bagus masuk dalam kelas teater. Betul. So you use theater untuk skill untuk pecahkan. Rasa takut, nak pergi depan orang takut. So this is what seni is. Betul. Okay, teacher, terima kasih. Sudi terima kami pada hari ini. Minta maaf banyak, busy dengan sambung PhD-nya, dengan nak run center Sugeng Karnatika. Lepas tu ada konsultan punya company lagi. Terima kasih banyak-banyak. Harapnya apa yang kita buat pada hari ini dapat memberi motivasi ataupun manfaat kepada orang kat luar sana. Sebab adik saya ni buat ni, orang tanya kenapa kau buat? Bukan kau siar dekat TV ke apa. Tak. Saya rasa saya kena start buat benda-benda yang memberi inspirasi kepada orang. Itu saja. Terima kasih Rashid. Boleh bagi kata-kata semangat sikit dekat orang yang menonton tentang dunia kesenian ni? Kalau boleh bagi something. Saya rasa seni ni sesuatu yang sangat personal. Okay. So sama ada kamu suka melukis, menyanyi, menari, sometimes tengok filem, tengok movie ke apa, you kena ingat siapa yang di sebalik tabir. Kalau you boleh ingat siapa yang di sebalik tabir, you akan tengok seni ni adalah di semua tempat. So seni is sebahagian daripada hidup kita, tak boleh dipisahkan. Okay, thank you. Okay, teacher, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay. Thank you guys. Terima kasih. Saya berada di Sugeng Karnatika pada hari ini. Tetapi dalam masa yang sama juga teruskan menyokong dekat KL Creative Space. Jangan lupakan mereka. Hari ini adalah siaran luar. Terima kasih daripada saya dan Haidil ada di belakang kamera. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.